Iran telah umum perang skala besar dengan negara biru, Amerika dan negara-negara Eropah. Tetapi ianya dilapor dalam media barat, ada kemungkinan berita ini dispin atau ada propaganda. Kalau peperangan berlaku, bagaimana ia impak kita adalah harga barang-barang ada kemungkinan akan naik. Antara sebabnya adalah apabila kita lihat negara-negara di Timur Tengah. Mereka adalah pengeluar minyak terbesar di dunia. Dan apabila peperangan berlaku di situ, supply untuk gas dan minyak akan merudum. Apabila itu berlaku, harga diesel satu dunia akan naik. Apabila harga diesel naik, kita harus ingat bahawa diesel digunakan oleh syarikat-syarikat pengangkutan. Dan apabila diesel naik, apa yang akan berlaku adalah hampir semua barang akan naik. Hampir semua barang akan naik. Sekarang ini memandangkan ada kebarangkalian inflasi berlaku, dan jika kita melabur dalam aset-aset yang hanya bagi 5%, 4%, 3%, letaklah duit dalam aset-aset yang boleh bagi pulangan yang jauh lebih